Hi guys. Sekarang kita nak pergi ke Indonesia. But before apa pergi? Check out. Before Flight. Before night flight. Dia nak diri. Dia nak review. Dia area apa? Di Typhoon. Di Typhoon by Jin. Sebab di Typhoon. Sebab di Typhoon ni kalau outlet lain, dia tak boleh makan. Haram. Dia kena ada Biden baru dia halal. Ya ke? Okay, tapi kita nak beli dua. Apa tu? Face Dua jenis. dimsum dumpling. Jauh labang. Dia coklat dah jual labang. Tapi dia nak beli dua. Ini bukan ni yang pau. Ni red bean. Nak rasa? Sejuk ke? Sejuk dah. Cepat. Ini untuk nenek lah. Okay, yang coklat ni kita ada ambil sekali. Sea salt cheese balik. Sisap dik. Tada. Alah, patut ni minta lagi. Ni ke? Wah. Dalam ni penuh dengan coklat. Tapi dah tak panas. Ya, Dah tak panas dah. belum. Sentas coklat dia pun dah tak cair. Bukan dek? Ya. Okay. Rina try dulu ke? Yang tadi. Okay, ni. Bismillahirrahmanirrahim. First time makan hari tu dengan siapa Tapi agak dah rasa Oh, dah kau rasa dah? Kau rasa dah. Tapi tu bukan Biden. Tak ada lah Biden. Bismillahirrahmanirrahim. Good. Kalau panas Lagi sedap. Nak? Orang-orang makan tu lah. Okay, dia pula. Dah ada gemoy gila tau. Tapi coklat dia tak terlalu manis. Biden. Kau akan cuba. Biasanya Biden ni ada kat KLS 1. Aduh. Kalau ada Biden lain tu boleh jugalah kot. Try. Oh my god, it's so good. You need to give mama. Dia nak simpan untuk dia. Kurang nampak dia. Dia punya sea salt cheese ni Dia macam komplikkan rasa. sedap nak mampus. Tapi mana tak suka cheese mungkin tak akan suka kot kan. Tak suka tu tak payah ambil cheese. Makan kosong je. Ini add on. Kita orang ambil 10 pieces, almost RM30. It is 34. Okay, done. Dah tak nak ke? Bagi mama. Makanan kedua is Pau red bean. Pau red bean. Aduh, dah Tapi dia nampak macam simple pau je. Ada rasa kalau kita beli salted egg tu lebih sedap. Sebab kita ini boleh untuk nenek kita orang sebenarnya, tapi sebenarnya rasa juga. Macam jangan guaci tadi. Ini adalah paling red bean yang pernah saya rasa. Nacis. Sudah gila yang coklat ni. Nasi nak makan satu lagi last. Rasa selebihnya untuk Makcik Nun. Untuk mana? Okay. So, tu je.